Okey, Assalamualaikum. Kita try tengok umpan tapa kapas dah diperap selama seminggu. Hari ni baru kita buka. Apa 4 hari lepas dah bubur kapas lah. Sebab dia dah lepas daripada seminggu kita perap, dah tanam. Okey, kita try buka. Bau syadu. Umpan tapa kapas ni memang syadu lah bau dia. Bau dia memang cantik. Cantik lah. Lembut dia pun lembut. Color pun cantik. Dia okey lah, tak berair. Sebab kita kena guna telur itik kuning saja. Kalau kita guna yang putih dengan kuning, nanti dia berair. Berair tu bila kita cangkuk dekat mata, nanti kena arus air dia cepat ni lah. Dia cepat hanyut sebab dia lembik. Yang putih telur tu kita kena buang. Putih telur tu yang jadikan air. Jadikan air nanti dia terlalu basah, binyik. Bubur kapas banyak macam mana pun nanti bau tak kuat. Dia yang penting kuning telur tu lah. Untuk bersih dia, untuk tak nak bagi tangan kita berbau pun dah buat dah semalam. Okey, ni dia punya bersih dia lah. Untuk cangkuk mata. Nanti cangkukkan mata tu dekat kesan potong ni. Kesan potong ni orang biasa main umpan tapa kapas dia tahu lah. Tu celup tu pintal lah, pintal. Bawa naik, lepas tu pusing mengalir ke sini balik. Lepas tu tarik. Lepas tu umpan tu tercangkuk lah dekat mata tu. Apa-apa pun nanti kita try. Dulu buat memang pernah dapat lah. Ni kita pakai kulit ayam, isi ayam sikit, lemak-lemak dia sikit, betul bubur pelantar sikit, telur kuning 2 biji. Ni pun ayam tak banyak sangat lah, isi dia dengan kulit. Nak mudah senang hancur, kena rebus sikit. Rebus sikit daging tu bagi mudah kita nak blender dia. Kalau waktu tak rebus, kita nak kisar dia tu susah dilihat. Sebelum ni dulu buat memang tapau je lah. Tapi tak semua lah, tengok tempat juga. Mungkin lagi 2 hari ataupun 3 hari lagi baru turun kot. Ni pun dah lama dah tak pergi mancing. Okey sahabat, mana yang ada mana yang ada try buat sendiri, dapat hasil sendiri, boleh komen-komen. Okey, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Okey sahabat, Assalamualaikum.